Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Johor terus memperkukuhkan usaha penghantaran pulang warga asing yang telah selesai menjalani hukuman apabila seramai 150 tahanan berjaya dipindahkan ke negara asal masing-masing sepanjang minggu kedua Julai 2026. Operasi yang dilaksanakan melalui Depot Imigresen Pekanenas itu melibatkan pelbagai warga negara dengan majoritinya terdiri daripada 127 warga Myanmar. Turut dihantar pulang ialah 7 warga Bangladesh, 7 warga Vietnam, 5 warga Pakistan, 2 warga China dan 2 warga Nepal. Kesemua tahanan berkenaan telah dipindahkan melalui beberapa pintu keluar utama negara termasuk lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Terminal 1, Terminal 2 serta lapangan terbang antarabangsa Senai, Johor. Proses penghantaran pulang dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan bagi memastikan setiap urusan berjalan lancar, selamat dan mematuhi peraturan sedia ada. Menurut Jabatan Imigresen, kos tiket penerbangan bagi setiap penghantaran pulang tidak menggunakan dana kerajaan secara menyeluruh. Sebaliknya, pembiayaan dibuat melalui simpanan peribadi tahanan, bantuan daripada ahli keluarga, manakala dalam keadaan tertentu, kos penerbangan turut ditanggung oleh kedutaan negara masing-masing. Semua individu yang dihantar pulang telah menamatkan hukuman selepas disabitkan dengan pelbagai kesalahan di bawah undang-undang negara. Antaranya termasuk kesalahan di bawah Kanun Keseksaan, Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta Imigresen 1959,63, Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 serta beberapa peruntukan undang-undang lain yang berkaitan. Selepas proses penghantaran pulang selesai, kesemua individu tersebut turut dikenakan tindakan senarai hitam dalam sistem Jabatan Imigresen Malaysia. Langkah ini bermaksud mereka tidak dibenarkan memasuki semula Malaysia bagi tempoh yang telah ditetapkan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Pihak Jabatan Imigresen menjelaskan bahawa program penghantaran pulang merupakan antara fungsi utama Depot Imigresen Pekanenas yang dilaksanakan secara berterusan. Usaha ini penting bagi memastikan tahanan yang telah selesai menjalani hukuman tidak terus berada di depot melebihi tempoh yang diperlukan, sekaligus membantu mengurus kapasiti tahanan dengan lebih sistematik dan berkesan. Selain itu, Jabatan Imigresen turut memaklumkan bahawa segala urusan berkaitan penghantaran pulang, termasuk pembelian tiket penerbangan dan keperluan dokumentasi, boleh diuruskan melalui kaunter perkhidmatan yang disediakan di Depot Imigresen Pekanenas bagi memudahkan ahli keluarga, wakil atau pihak kedutaan yang terlibat. Operasi seperti ini dijangka akan terus dilaksanakan dari semasa ke semasa sebagai sebahagian daripada usaha berterusan Jabatan Imigresen Malaysia dalam menguatkuasakan undang-undang imigresen negara di samping memastikan setiap proses penghantaran pulang dilaksanakan secara teratur mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.